Okay, hari ni aku nak hands on dengan Y16 ABS. Okay, so setelah berapa nak masuk 3 hari kot. 3 hari ke aku bawa motor ni. Aku dapat rasa dan aku dah dapat berhati Y16 ABS ni lebih ringan daripada Y16 aku. Dia terlampau ringan. Tak tahu lah, aku rasa body dia ni stiff dia, cara bawa dia, handle dia lebih ringan. Nak kata handle lock, dia dah lock juga lah handle. Tapi boleh dikatakan bila atas highway tu rasa motor ni lagi pick up. Sebab aku rasa owner ni pun belum tukar ECU lagi. Dapat 1.4 standard. Mungkin dia kacau sprocket sikit kot. Aku tak tahu dia set berapa. Ya, bagi aku ABS ni lebih ringan. Bawa position sama je, tapi motor ni dia lebih ringan daripada aku punya Y16 first model V1 lah. So kejap lagi aku tunjuk in detail apa yang membezakan side by side lah. Aku try tengok kalau aku boleh buat. Kita buat side by side comparison antara dua model V1 dan V2 Y16. Alright, so jom. Ni meter untuk V2. So dia ada signal kiri, signal kanan, ada logo ABS, kunci, lepas tu temperature, high beam dan check engine. Okay, so korang boleh tengok ni Okay, nampak? Sorry lah jari aku lagi satu. Okay, macam ni side by side dia. Okay, dia kiri kanan, lepas tu dengan high beam. Sekejap kalau aku on, ni high beam. Okay, yang lain perubahan untuk meter ni, logo V1 kat atas. Kalau kau boleh tengok kat sebelah, V1 kat atas, V2 nya kat sini. Switch signal semua sama, cuma owner ni dah tukar lever brake kiri kanan, racing boy. Okay, ni untuk ABS. So untuk V1 nya neutral kat sini. Sekejap dia punya signal kat sini. Engine, check engine sini, temperature kat sini. So nampak ni logo dia. Logo dia kat sini. Kalau yang V2 nya kat sini. Okay, yang kedua perbezaan dia, dia punya cap dia ada getah dia tulis VVA 115 VVA. Okay, kau tengok ni. Korang jangan tengok nombor plate ni. Aku pinjam motor member. So nampak dia. Kalau kau tengok kat sebelah, side sebelah V1 punya, kau nampak beza And then daripada segi inner depan dengan dada ni, dia berlainan. Untuk inner tepi, keput tepi sampai ke belakang semua sama. Okay, cuma inner dengan kunci punya ni, inner ni dengan dada dia ada lain sikit. Okay, sini untuk ABS. So dia punya ni kembang lagi skru dia. Okay, untuk V1 kau tengok cap dia kecil, pendek, lepas tu tak ada getah kat sini. Okay, ni daripada tepi. Nampak? Dia lagi wide. Yang tu dia lagi besar. Yang ni dia punya inner yang lagi wide. Dia punya cover set kecil. Okay, and tak ada ABS. Alright, tak ada ABS. Itu je perbezaan antara dua model YV1 dan YV2 Y16 lah. Okay, so
antara V1 ataupun V2. Mana korang rasa yang patut korang pakai untuk akan datang? Okay, kalau ada yang teringin angkat Y16 kan. So mana satu? Kalau recommend aku rasa yang ABS ni lagi bagus. Sebab sekarang ni Akta Malaysia memerlukan motor 150 ke atas kena ada ABS. So yang V1 ni tak ada ABS, V2 ada ABS. Lagi satu, V1 aku ni berat, yang V2 member aku ni punya lebih ringan. Aku bawa pergi cedok, kan, pergi cedok pun aku rasa motor ni lebih ringan. Cuma nak compare kan, sekarang aku dah banyak aku dah buat. Tangki aku dah tukar, copper bush aku dah buat, cover set ni daripada asal warna silver aku pinjam orang punya cover set yang klip pun mudah patah ni kan, pinjam kan. Spoiler pun apa, mudguard pun tak ada, spoiler pun tak ada. Okay. So jadi semua di tangan korang. Korang rasa mana yang patut korang ambil, V1 ataupun V2. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ni. I see you guys on my next video. Ciao.